Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesihatan dan memilih kita untuk hadir pada hari yang mulia ini, pada malam yang mulia ini, untuk kita mempelajari satu kitab tasawuf, satu kitab adab, satu kitab untuk membersihkan hati kita daripada segala maksiat yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali ini nama dia ialah Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Nama dia Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Lahir pada tahun 450 Hijrah, lahir dia Imam Ghazali. Dan wafatnya pada tahun 505 Hijrah ketika umurnya 55 tahun. Imam Ghazali satu hari, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah bermimpi di waktu tidur. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, guru dia di Mesir, guru kepada Imam Ibnu Athaillah. Dan guru Ibnu Athaillah nama dia Said Abbas Mursi. Adapun Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ini guru kepada guru Imam Ibnu Athaillah. Satu hari Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dia tidur waktu malam mimpi dia duduk di satu masjid, Masjidil Aqsa di Palestin. Dia tengok semua nabi-nabi ada berlaku di situ, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dulu kamu sebut dalam satu hadis, Al-Anbiya fina ka-anbiya'i Bani Israel. Kamu sebut dalam satu hadis bahawa ulama di zamanmu, umatmu ni serupalah ka-anbiya'i Bani Israel, seumpama nabi-nabi Bani Israel. Lalu Nabi Musa, Nabi Isa tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, ana turid wahid minhum. Aku nak khabar siapa dia ulama fi ummatika. Kamu sebut pada umatmu tu suka anbiya fina ka-anbiya'i Bani Israel. Siapa dia? Lalu dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aina al-Imam Ghazali? Aina al-Imam Ghazali? Di manakah Imam Ghazali? Di dalam mimpi ni, faham molek ni. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili tengok dalam mimpi. Lalu datanglah Imam Ghazali di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, Ya Musa, ni orangnya. Aku sebut al-ulama fina ka-anbiya'i Bani Israel. Tu hadis Nabi sebut, ulama di zaman umat aku ni seumpama Nabi di zaman Nabi Bani Israel alaihi wassalatu wassalam. Maka disebab itu, lalu Nabi Musa pun tanya Imam Ghazali, Masmuka ya Imam. Nabi Musa tanya Imam Ghazali, Masmuka ya Imam, siapa namamu? Lalu Imam Ghazali dia jawab semua, nama aku Muhammad bin Ahmad Ghazali. Nabi Musa kata, Ajib, aku tanya namamu, apa mu ya Abi? Pokmu, tukmu, nenekmu. Nabi ajar, tak ada adabmu. Nabi Musa kata, tak ada adab. Aku tanya namamu, apa ya nama pok ayahmu? Lalu bila begitu, Nabi Imam Ghazali wajak ke Rasulullah, Ya Rasulullah, tolong wajak ke Nabi Musa, aku tak ada adab. Lalu Rasulullah kata, nak, mu wajak diri. Lalu Imam Ghazali nak sebut alih dia, Ya Musa, mu sebut aku ni tak ada adab. Mu tanya aku nama apa, lalu aku sebut nama ayahku, nama tukku, mu kata aku tak ada adab. Mu ingat ke tak? Mu dulu Tuhan tanya sebab apa mu jawabannya? Apa dia Tuhan tanya? Qala ya asaya ata'ukkalu 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dan surah Taha, buka Quran tengok. Allah Ta'ala tanya, Ya Musa, apa yang ada di tanganmu? Sepatutnya soalan Tuhan tanya
tukar ni guna untuk ambak unta, untuk ambak kami. Tuhan tak royak pun tak mau. Mu manusia, mu tak ada adab dengan Allah, aku tak ada adab dengan mu manusia. Nampak tak cinta ni? Imam Ghazali tanya Nabi Musa, mu kata aku ni tak ada adab denganmu. Baik, aku nak tanya mu ya Musa, mana manusia? Aku tak ada adab denganmu, mu tak ada adab dengan Allah, manusia. Senyap Nabi Musa dan Nabi Musa kata, "Sadaqta ya Muhammad, al-ulama fi ummati ka'anbiya'i Bani Israel." Betul sungguh muraya bahawa ulama-mu ni supaya Nabi zamanku ahli sungguh. Tu baru Imam Ghazali seorang. Kalau orang lain lagi, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Fakhrul Razi dan sebagainya. Lebih lagi lah. Sebab itulah bila lagu tu Nabi Musa, "Ya Allah, aku jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kita ni syukurlah menjadi umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, Imam Abu Hasan Syadzili sebut, siapa dia yang ada hajat lalu dia bertawassul dengan Imam Ghazali, maka hajatnya diterima oleh Allah. Imam Abu Hasan Syadzili, siapa dia yang ada hajat, apa saja hajat dia, nak keksa ke, hajat nak kahwin ke, hajat nak apa ke, dia pun bertawassul dengan Imam Ghazali, baca Fatihah sekali, sedekah pada Imam Ghazali, insya-Allah hajat itu dimakbulkan oleh Allah mengikut pendapat yang disebut oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Baik, habis itu sekadar mukadimah. Kita masuk kitab malam ni, kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Apa makna Bidayatul Hidayah? Permulaan untuk dapat hidayah Allah. Itu makna Bidayatul Hidayah. Permulaan orang yang nak menempuh jalan hidayah. Bidayah mana bada'an? Bada'a yabda'u. Dan mana permulaan. Al-hidayah bermakna bidayatu ila tariqil hidayah. Bukan gitu. Maknanya permulaan bagi perjalanan seseorang itu nak menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Bidayatul Hidayah ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama al-fiqhu wal adab. Pertama fiqh dan adab. Bahagian yang kedua tarkul ma'asi, cara nak meninggalkan maksiat. Cara yang ketiga ma'asil qalbi, iaitu maksiat hati. 3 ni disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kita tak ambil hak yang pertama dan yang 3, kita hanya baca al-qismus tsani, iaitu fi ijtinabil ma'asi. Bagaimana cara untuk kita menghindarkan, untuk kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena masa kita sikat 6 hari ziarah di sini masa 2 minggu saja, dan masa kita membaca kitab ni ada 6. Malam ni mukadimah, kemudian kita rehat sekejap, sambung balik 6 hari bulan hari kami ni, insya-Allah. Itu 9 hari bulan. Baik, kita tengok Imam Ghazali sebut, "A'lam." Ketahuilah olehmu, kata Imam Ghazali. A'lam fi'ama. Alima ya'lamu a'lam. Ketahuilah olehmu, hai talibul ilmi, hai orang mengaji. Apa dia? Anna ad-dina syatran. Sesungguhnya agama itu terbagi pada 2 bahagian. Anna ad-dina, berapa tak guna inna, guna anna. Anna lebih taukid lagi daripada inna. Inna tu taukid dah, tapi anna lebih taukid lagi. Sesungguhnya, kata Imam Ghazali, anna ad-dina, sesungguhnya agama itu syatran, terbagi pada 2 bahagian. Apa dia 2 bahagian? Ahaduhuma, salah satu daripada 2 itu, pertamanya tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Dia pertama. Wal akharu, makna wal akharu yani as-sani. Itu dia. Was-sani, yang keduanya apa dia? Fi'lu ta'at, mengerjakan ketaatan kepada Allah. Masuk dekat lagi. Mari kita pasal nampak tak sikit mana. Mungkin ada lagi luar muslimat kita nak mari. Masuk dekat. Masuk dekat. Manahi ma'asiyatullah. Manahi ma'asi. Manahi makna balai yang menegak. Ma'asi makna maksiatullah. Dalam buku setiap tertulis manahi. Manahi makna ay ma'asiyatullah. Pasal asal dalam tak Arabnya ma'asi, tidak guna manahi. Manahi makna ay ma'asiyatullah. Jadi Imam Ghazali kata agama ni bahagi 2. Buat Allah suruh, tinggal Allah larang. 2 ni ya.
Imtisalul awamir wa ijtinabu nawahi. Buat Allah suruh, tinggal Allah larang. Dua ni tak ada. Dua hamsah. Kemudian dia duduk atas dia panggil wajib, bawah pada wajib dia panggil sunnah. Atas dia panggil haram, bawah pada haram dia panggil makruh. Antara dua tu, empat tu, dia duduk tengah, namanya harus. Lima ni dah pekoh. Perjalanan hidup kita ni pada lima ni lah. Sama ada haram, sama ada makruh, sama ada wajib, sama ada sunnah, sama ada harus. Sama ada sembahyang ke, sama ada buang air kecil ke, sama ada mandi ke, sama ada makan ke, sama ada berpakaian ke, tak lari daripada lima hukum ni. Lima ni terbagi pada dua. Imam Ghazali kata, apa dia? Pertama, tarkul manahi, yakni tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, meninggalkan benda yang Allah larang. Yang kedua, wa fi'lu ta'at, mengerjakan benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua tu. Baik. Kemudian Imam Ghazali tafsir, apa dia dua tu? Kata dia, wa tarkul manahi, yakni wa tarkul ma'asi, huwal asyaddu. Sesungguhnya bermula meninggalkan maksiat itu huwal asyaddu, teramat kuat, teramat susah, kata Imam Ghazali. Nak tinggal maksiat itu susah. Faham boleh? Dia sebut sini ada wa tarkul manahi. Wa di situ kalau kita ngaji nahwu dia panggil waul ibtidaiyah. Wa permulaan, mubtada tu. Bukan wa hal atas, tengok molek tu. Wa tarkul, dia bermula meninggalkan maksiat itu huwal asyaddu. Huwal asyaddu tu kalimah itu menjadi khabar bagi wa tarkul. Faham molek? Ni nahwu. Nahwu kita tak sikit dia banyak masa kita baca secara ringkas ya. Wa tarkul manahi, dia bermula meninggalkan maksiat itu, kata Imam Ghazali, huwal asyaddu, sangat-sangat susah. Kemudian Imam Ghazali kata, at-ta'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Bermula mengerjakan taat itu semua orang boleh buat. Tengok Imam Ghazali gaya. Nak tinggal maksiat ni huwal asyaddu, sangat susah. Dan setiap manusia ni, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Bermula manusia itu tidak sunyi pada dua perkara. Al-khata'u wal nisyan. Pertama dia akan silap salah. Yang kedua wal nisyan, dia lupa. Tidak ada manusia hidup atas dunia ni orang tak ada salah. Dan tidak ada manusia hidup atas dunia ni orang tak ada lupa. Illal anbiya wal mursalin, malaikat gulungan nabi-nabi dan para rasul. Jadi Imam Ghazali kata wa tarkul ma'asi ataupun wa tarkul manahi huwal asyaddu. Bermula meninggalkan maksiat pada Allah itu teramat susah. Allah Rabbi, nak tinggal maksiat susah. Sama ada maksiat mata, ataupun maksiat perut, ataupun maksiat telinga, ataupun maksiat lidah. Sikit lagi dah akan hurah ke depan sikit lagi. Kemudian Imam Ghazali kata ta'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Bermula melakukan taat itu, ketaatan itu kullu ahadin, semua orang boleh buat. Makna semua ni bukan makna semua. Makna semua di sini maknanya kebanyakan orang boleh buat. Itu makna semua. Faham boleh? Maknanya kalau 10 orang, 8 orang boleh buat. 2 kali. Tapi kalau orang tinggal maksiat 10 lah. Gitu makna susahnya. Baik, habis. Wa tarkus syahawati la yaqdiru alaihi. Dan bermula meninggalkan syahwat itu, tidak kuasa nak tinggal maksiat itu alaihi atas pada seseorang itu illa siddiqun, melainkan orang yang benar-benar siddiq dengan Allah. Orang yang siddiq. Apa makna siddiq? As-sidqu makna benar. Apa makna iman? Iman makna ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amali. Makna orang yang yakin dalam hatinya, kemudian ditunjuk dengan anggota, itu makna iman. Kemudian orang siddiq ni orang yang tak lagi martabat pada beriman. Kerana orang siddiq ni iman duduk di dalam. Tetapi orang yang beriman belum tentu lagi dia siddiq dengan Allah. Banyak orang sembahyang tapi cakap bohong. Banyak orang yang ada ilmu tapi cakapnya bohong. Maka tidak dinamakan siddiq. Orang siddiq dengan Allah ni orang benar-benar yakin dengan Allah. Dan orang yang nak dapat martabat ini susah, melainkan orang yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana kata ulama, likulli alfin wahid, setiap 1000 orang seorang yang Allah pilih. Setiap 1000 orang seorang yang boleh mencapai martabat siddiqun, orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia golongan ni? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i
wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. 4 golongan ni orang sedia dengan Allah. Pertama golongan nabi-nabi, rasul-rasul. Yang kedua orang yang sedia dengan Allah. Yang tiga orang mati syahid. Yang keempat ialah golongan para alim ulama akhirat yang bertakwa pada Allah. Itulah golongan yang dinamakan siddiqun, orang yang dapat meninggalkan segala maksiat yang disebut di atas tadi. Baik, kemudian Imam Ghazali kata walidzalika, dia demikian itu, demikian aku sebut atas tadi tu, aku mari sahih kata Imam Ghazali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara as-su' wal mujahidu man jahada hawa. Imam Ghazali mari hadis Nabi. Apa dia makna hijrah yang sebenar? Imam Ghazali mari. Orang yang dapat tinggalkan maksiat sebenar ni lagu mana kan? Lalu Rasulullah kata al-muhajiru man hajara as-su'. Bermula makna hijrah itu ialah seseorang yang berhijrah daripada kejahatan pada benda baik. Contohnya dulu dia tak semayang, dia semayang. Dulu dia minum arak, dia tinggal minum arak. Dulu dia judi, dia tinggal judi. Hijrah pada benda tak baik pada benda baik. Itu makna hijrah yang sebenar. Bukan makna hijrah ni hari ni duduk rumah ni, esok dia tukar sewa rumah sewa lain lah. Itu makna di segi luatan, di segi luar saja. Tapi hakikat makna hijrah Nabi kata ialah al-muhajiru man hajara as-su'. Bermula hijrah seseorang itu ialah seseorang yang berpindah daripada jahat pada benda baik dan baik kepada terbaik. Itu makna hijrah yang sebenar. Kemudian wal mujahidu man jahada hawa, dan bermula orang yang bermujahadah itu ialah man jahada hawahu, orang yang bermujahadah, berjihad lawan nafsunya. Ayat ni sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, bila sudah mereka berperang, kali dia berkata, ya Rasulullah, alhamdulillah kami dapat berperang dah, dapat mati syahid dah, gini. Rasulullah kata, lah, ada lagi jihad yang paling besar, ada lagi perang yang paling besar, iaitu kamu berperang dengan hawa nafsu yang ada pada diri kamu. Contohnya waktu subuh. Nak bangun subuh senang ke susah? Susah. Kita perlawan nafsu nak mari. Waktu lebih besar daripada perang mati syahid dalam Allah. Ni nak mari ngaji ni senang ke susah ni? Kalau kita nak mari ke baik di rumah, ni tilawatnya ikhlas, ni ramai-ramai ni. Nak mari ngaji ke atau baik di rumah? Kalau dia sungguh ni ngaji. Kalau dia sungguh tak baik di rumah lah, dah boleh tengok TV, dah boleh makan nasi dengan putu, dah boleh Facebook dengan awet ke, dah. Tapi tinggal benda tu sekejap, mari duduk dalam majlis ilmu. Itu makna wal mujahidu man jahada hawa. Nabi kata, jihad yang sebenar, orang lawan nafsunya, datang mari mengaji. Mari mengaji ni tak rugi. Nabi kata, man intaqala liyata'allama al-ilma ghufirallahu dhunubahu qabla an yakhtuwa. Sesungguhnya orang nak mari mengaji ni, sebelum dia langkah kaki nak mari mengaji, Allah hapus semua dosa ni. Orang tak mari rugi. Sebelum mari ni tu ampun dah dosa. Nak cari mana orang lebih baik pada Allah? Siapa lebih baik pada Allah? Tak ada. Tuhan kata, mu mari ngaji belum melangkah, nanti lagi aku ampun dah dosamu. Lepas tu mu duduk dalam majlis ilmu ni pula, disebutlah hadis kursi, melangkah tolong doa pula, Allahumma ghfir lahu warhamhu ya Rabb. Allahumma ghfir lahu. Kalau nama dia Ustaz Azim, Allahumma ghfir lahu Ustaz Azim. Kalau nama mamak tak, ya Allah ghfir lahu mama. Kalau nama Fatimah, Allahumma ghfir lahu Fatimah ya. Sampai habis majlis mereka doa. Dan doa mereka itu diterima oleh Allah. Tidak ada doa mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis mukadimah disebut oleh Imam Ghazali. Kemudian orang yang kedua pula, wa'lam, ketahui alimu hi talabul ilmi pula dah, annaka innama ta'si Allah ta'ala bijawarika. Allah tengok kalam Imam Ghazali, subhanallah. Imam Ghazali kata, oleh sebab itu kata dia, ketahuilah bahawa ketika kamu buat maksiat pada Allah itu bijawarika, kamu buat dengan anggota badan kamu, yang mana anggota tu Allah dia buat. Tengok Imam Ghazali buat mari kalam. Sebab tu ulama kata al-kalamu minal qulub wa sala ilal qulub. Mana-mana perkataan yang datang daripada hati yang ikhlas akan masuk dalam hati pendengar yang ikhlas pada Allah. Kalau ulama, al-kalamu minal qulub wa sala ilal qulub. Mana-mana kalam yang cakap daripada hati yang ikhlas, mana-mana pendengar tu akan rasa nikmat kalam tu, kerana
dia ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu alamat kita belajar nak berkat ialah guru yang mengajar ikhlas, kemudian orang yang mengaji ikhlas. Kalau guru mengajar ikhlas, murid tak ikhlas tak dapat ilmu yang berkat. Ataupun guru ikhlas nak murid tak ikhlas, ataupun sebaliknya ikhlas murid guru tak ikhlas, kedua-duanya tak dapat berkat. Yang berkat ialah guru mengajar kerana Allah dan mari belajar kerana Allah, barulah dapat ilmu keberkatan daripada Allah. Wahya, tengok wahya apa mana wahya? Wahya jawarihika, wahya al-jawarih. Wahya dan bermula anggota itu, anggota orang kita buat maksiat pada Allah tu apa dia? Ni'matun minallahi alaika, satu nikmat yang Allah beri padamu. Imam Ghazali kata, buat maksiat pada Allah, telinga. Siapa dia buat telinga? Allah. Siapa dia buat mulut? Allah. Siapa dia buat kaki? Allah. Maknanya mengguna anggota orang Tuhan buat tu untuk orang maksiat pada Allah. Patut ke begitu? Tu makna Imam Ghazali nak ayat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran. Dah, firman Allah Ta'ala ketika mana kita dalam perut mak lagi Allah Ta'ala sebut. Dah, Allah Ta'ala sebut ketika kamu dalam perut mak lagi, ketika mak kita mengandung, kita Tuhan sebut macam mana? Ketika dalam perut mak lagi, Allahu Rabbi, perempuan ni dikandung 9 bulan. Ada orang mak mengandung 10 bulan. Ada orang mak dia mengandung 3 tahun macam Imam Syafi'i. Macam Imam Malik duduk dalam kandungan 4 tahun dalam kandungan mak dia. Allah Ta'ala sebut kepada dia dalam Quran. Ketika mu dalam perut mak mu tu, la ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa benda pun. Wa ja'alakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Ketika mu dalam perut mak mu tu, aku tolong buat 2 telinga untuk kamu mendengar, kata Allah. Kemudian aku buat 2 mata untuk kamu melihat. Kemudian aku buat akal fikiran untuk kamu berfikir. Apa tujuan? La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur padaku. Takdir kata kita beranak 2 mata buta macam mana? Takdir kita beranak 2 telinga tuli macam mana? Takdir kita beranak jadi gila macam mana? Itu soalnya. Maka sebab itulah kita sekarang ni ada mata yang baik, ada telinga yang baik, ada hati yang baik, ada akal fikiran yang baik. Maka Tuhan suruh kita bersyukur. Maka tanda bersyukur itulah mengerjakan apa yang taat. Itu makna bersyukur akan anggota yang Allah beri, kata Imam Ghazali. Tapi sebaliknya kalau kamu guna anggota untuk buat maksiat pada Allah, maka kamu telah berkhianat amanah yang diberi oleh Allah pada kamu, kata Imam Ghazali. Iaitu wa amanatun ladaika. Imam Ghazali kata, kerana anggota itu amanah bagi kamu. Apa makna amanah? Maknanya dia akan disoal oleh Allah hari kiamat. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im summa la tus'alunna. Sikit masa, satu hari masa lagi, la tus'alunna, pasti kami akan tanya kamu, hai manusia, di antara nikmat-nikmat yang kami beri pada kamu masa hidup dulu, apakah yang kamu buat terhadap kami, baik abid? Fasti'anatuka bi ni'matillahi ta'ala ala maksiyatihi ghayatul kufur. Tengok Imam Ghazali bayar. Imam Ghazali kata kalau kamu guna pula dah anggota itu untuk buat maksiat pada Allah, ketahuilah bahawa itulah ghayatul kufran. Kemuncak kamu telah mengkufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khiyanatuka fi amanatin aw da'aka Allah ghayatul tughyan. Itulah sejahat-jahat kamu, amanah Allah beri pada kamu telah melampaui batas. Kamu ni laknahlah. Maknanya kamu ni dahsyatnahlah. Maknanya kamu ni tak taat langsunglah pada ketua kamu, kepada lebih-lebih lagi Allah yang telah beri amanah pada kamu. Tiba-tiba kamu mengkhianati amanah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gini, orang amanah pada kita mutu. Antum semua pelajar Malaysia, duduk semua 5 orang atau 10 orang. Ada orang ada motor, ada orang ada kereta. Dia pun amanah kita. Aku amanah kereta ni 2 bulan, aku nak balik sekejap. Jaga molek lah. Tiba-tiba kita pun buat style kita. Nak cabut kursi, cabut lampu. Nak dulu warna hitam kita, semua warna kuning pula. Tiba-tiba tuan kereta 2 bulan lagi mari. Lagu mana perasaan dia? Suka atau malu? Dia amanah suruh kita jaga. Tiba-tiba kita tak jaga amanah, dia mari marah. Cuba kamu lihat bagaimana Allah beri amanah kepada kamu. Tiba-tiba kamu tak guna amanah itu. Lagu mana Allah? Itu makna takdir gitu. Maknanya lebih, kalau orang marah, Allah lebih lagi marah. Tapi kemarahan Allah itu
di bawah, tetapi rahmat Allah itu mengatasi kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya Allah, murahnya Allah untuk memberi rahmat pada kita, untuk mengampun dosa kita. Tapi kenapa kita tidak sangat, tidak ishtaq ila Allah, tidak rasa sayang pada Allah, tidak rasa suka pada Allah? Sebagaimana saya sebut tadi dalam khutbah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa dia rindu nak bertemu dengan Allah, Allah rindu nak berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa dia benci nak bertemu dengan Allah, Allah kata aku terlebih benci lagi nak jumpa dengan dia. Maka kita tengok diri kita masing-masing hari ini, bagaimana keadaan hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, habis satu. Kemudian kata Imam Ghazali, fa inna a'dha'aka ra'ayak fanzur kaifa tar'aha. Ketahuilah bahawa anggota itu rakyat bagi kamu, rakyatmu. Anggota tubuh kita ni rakyat kita. Dan cuba kamu tengok, fanzur kaifa tar'aha, bagaimana kamu perintah, bagaimana kamu jaga rakyat di bawah kamu. Anggota tubuh kita ni ada 7, Imam Ghazali sebut. Nanti depan sikit lagi dia rakyat. Depan sikit lagi dia sebut. Imam Ghazali akan sebut depan sikit lagi bahawa anggota kita ni terbahagi pada 7. Jadi Imam Ghazali kata anggota kita ni rakyat bagi kita. Telinga, mata. Jadi mu ni sebagai pemimpin, bagaimana mu jaga rakyat di bawah? Kalau mu baik, baiklah. Kalau mu tak baik, tak baiklah. Dia bawa mari satu hadis Nabi SAW. Ya Allah, ikra. Itu. Ikra hadis. Fakullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Fakullukum ra'i itu adalah hadis Nabi. Jadi dia tak sebut tanpa hadis di situ. Tulis. Mana ada kita Arab tulis hadis. Tu bukan kalam Imam Ghazali tu. Fakullukum tu. Fakullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun 'an ra'iyatihi. Itu hadis Nabi, bukan kalam Imam Ghazali. Dalam kita Arab dia tak sebut hadis. Dia pakai mari lampah gitu lah. Jadi Nabi SAW bersabda, Imam Ghazali kata, fakullukum ra'i, kamu semua ini pemimpin. Wa kullu ra'i, dan kamu pemimpin ini, wa kullu ra'i mas'ulun 'an ra'iyatihi, akan ditanya oleh Allah hari kiamat nanti apa yang kamu pimpin semasa hidup dunia ini. Dalam satu rumah, siapa dia pemimpin? Ayah. Dalam satu keluarga, ayah pemimpin. Kalau suami isteri, pemimpinnya siapa? Suami. Kalau dalam satu kelas, ketua darjah. Kalau dalam satu kampung, penghulu. Dalam satu negeri, menteri besar yang berkata. Dalam satu negara, presiden atau Perdana Menteri. Begitulah seterusnya. Setiap pemimpin ini akan ditanya oleh Allah, siapakah yang dia pimpin di bawah. Kalau pemimpin itu baik, baiklah di bawahnya. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sittatun bi sittatin yadkhuluna ila an-nari bighairi hisab, waliyadu billah. Ada 6 perkara jenis manusia yang masuk neraka tanpa dihisab oleh Allah, waliyadu billah. Salah satunya apa dia? Salah satunya yang disebut ialah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak melaksanakan hukum Allah. Maka pemimpin ini hari kiamat nanti yadkhuluna ila an-nari bighairi hisab, waliyadu billah. Habis. Kalau kita suami, semua dosa isteri kita tanggung. Sebab tu bila orang nak kahwin, jangan suka, ingat suka ke kahwin, jangan. Suka tu sukalah. Sebaliknya, bila kita akad nikah, imam kata, aku nikahkan akad kau dengan nama sekian-sekian dengan mas kahwin RM5,000 tunai satu. Kita pun jawab nikah, aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya sebanyak tersebut. Ulama sebut, start hari kamu lapar menerima nikah tu, daripada situ kamu mula telah menanggung semua dosa isteri kamu. Isteri kita tak pakai tudung, suami tanggung dosa. Isteri tak semayang, isteri tak tahu bab fiqh, isteri tak tahu bab haid, isteri tak belajar majlis ilmu, tak datang majlis ilmu. Semua dosa isteri buat ditanggung oleh suami. Sekiranya suami tak beritahu atau suami tak suruh belajar. Tapi sekiranya suami dah beritahu dah, suami dah suruh belajar dia buat order. Dah, dia buat erti. Ikut abang ni seorang, kita malah ada di rumah. Kalau dah betul, ulama kata dia tanggung sendiri
isteri dosanya, suami tak tanggung dosa isteri. Faham ni? Jadi kita sebagai suami, sikit lagi semua nak kahwin belaka, jaga baik-baik isteri kita supaya mereka itu mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri nak masuk syurga ni senang ya, 3 perkara. Ni orang perempuan lama belakang. Nak masuk syurga orang perempuan ni 3 perkara. Senang. Dia buat 3 perkara. Pertama, dia taat pada Allah. Yang kedua, dia taat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, taat pada suami dia. Ni orang payah. Yang ketiga dia payah. Biasanya perempuan boleh sembahyang, biasa perempuan boleh tutup aurat, tapi dengan suami Allahu Rabbi, kadang-kadang kecil mengaku dengan suami. Tak, kadang-kadang panggil Natal ke suami dia. Natal baru balik. Jangan jadi gitu akhwat. Jangan macam tu ustazah. Bukan ustazah sini ni, ustaz. Pak lain tangan ni. InsyaAllah kita jajan dia bakul-bakul insyaAllah. Ni kalau suami balik awak sikit kan? Mari mana? Jangan. Itu tak ada adab dengan suami. Isteri yang beradab dengan suami, cuba tengok bagaimana isteri Nabi kita Muhammad SAW. Semua isteri Nabi bila dengar Nabi nak balik, masuk ke bilik. Pakai air bau cantik-cantik, pakai bedak. Dulu dia ada bedak air, kalau kita Malaysia ada orang Kelantan dia ada bedak air, pakai bedak. Jadi tak ada bedak tu, lagi bedak lain pula, bedak macam-macam. Aku tak tipu aku kata. Jadi dia masuk dalam bilik, dia pakai yang cantik, pakai air bau cantik. Dia dengar Rasulullah balik. Kemudian bila balik Rasulullah, sambut Rasulullah, cium tangan suami. Berapa orang isteri lagu tu buat sekarang? Ada tak isteri kita buat gitu? Kalau buat gitu, tak jadi nak nikah 2, pakai satu. Tapi apa yang jadi nak nikah 2, nak kahwin 3 sebab isteri tamu tidak betul lah. Kena layan dengan baik suami kita. Suami kita disebut dalam hadis, kalau dia panggil, mari dah tidur. Tiba-tiba isteri tak masuk tidur dengan suami itu. Kalau dia ada hedan, maka isteri itu dilaknat oleh mengangkat sampah pagi besok. Kalau suami dia kata, mari tidur, ngaku ni. Kalau dia tengah panas air, kena tutup dulu dah bugah. Kena pergi suami dulu. Suami lebih besar daripada ibu bapa bila menjadi isteri pada seseorang. Jangan main-main. Kerana surga seorang isteri itu di bawah tapak kaki suami. Kalau tidak taat pada suami, la yadkhulul jannah. Wa fi riwayah lam yarih raihatal jannah. Mana-mana isteri yang tidak taat pada suaminya tidak dapat bawa surga Allah. Ulama hadis kata tak dapat bawa itu daripada jarak 500 tahun perjalanan. Tak dapat dia bawa. Ingat isteri-isteri. Maka suami pun ingat, ajar isteri-isteri kita ilmu, ajar isteri kita adab. Kalau kita tak, suami tak ada rumah, bagaimana kita seorang isteri? Ni suami tak ada rumah, ikut orang mari mau masuk. Fadal, haram, tak boleh. Jaga baik-baik. Gitu. Baik, habis. Jadi suami ini pemimpin. Setiap pemimpin ditanya oleh Allah. Ya Allah, ikra. واعلم أن جميع ضائك ستشهد عليك في عرصة القيامة بلسان ذلك يغضبك الله تعالى على ملأ من الخلائق. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Baik, Imam Ghazali sebut, sadarlah bahawa semua anggota badanmu itu akan menjadi saksi atasmu pada hari kiamat nanti dengan lidahnya sangat fasih. Apa makna? Maknanya semua anggota kita ni cakap depan Allah di kiamat nanti. Ini dia hari ni firman Allah Ta'ala. Apa dia baca? Dia pertama tadi. Dua-dua baca. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Baik, itu nama dia surah An-Nur. Tulis bawah surah An-Nur ayat 24. Sebab tak ada tulis dalam Arab tak tulis. Surah An-Nur ayat 24 dan Melayu itu tulis. Kemudian yang kedua, وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Itu surah Yasin ayat 65. Jadi dua-dua ayat ini memberi maksud bahawa pada hari kiamat nanti Allah Taala tutup mulut kita. Mulut kita pada dunia ni sangat kecil. Tak boleh cakap. Sesok semua anggota lain cakap. Mata cakap, tangan cakap, kaki cakap. Semua anggota lain cakap belaka
apa ya? Mata ni ya Allah aku buat gini. Kaki ni ya Allah aku gini. Tangan ni ya Allah buka ni gini. Semua akan jadi saksi cakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Allah mastur uyubana ya Allah. Ya Allah tutuplah segala keaiban kami ya Allah. Jangan buka aib kami ya Allah, baik dunia maupun akhirat nanti ya Allah. Begitu juga demi bapa kami ya Allah. Amin. Sebut lama-lama amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebab apa Imam Ghazali suruh jaga sangat anggota ni? Ya Allah ikra. فاحفظ جميع بدنك وخصوصا أعضائك السبعة فإن جهنم لها 7 أبواب في كل باب منهم جزء مقسوم ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى بهذه الأعضاء وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. Baik, Imam Ghazali apa suruh kita jaga sangat anggota 7 ni daripada maksiat. Dia kata dia, oleh kerana itu peliharalah semua anggota badanmu dari maksiat. Apa? Kerana sesungguhnya pintu neraka itu ada 7. Sab'atu abwab. Abwab jamak daripada babun. Babun mufrad. Jamak dia abwab. Banyak pintu. Neraka ni ada 7 pintu. Dalam riwayat lain kata ada 8. Neraka ni ada 7. Luah mana kat neraka ni? Allahu Rabbi. Disebut dalam satu hadis, dalam neraka ni ada satu lubang. Doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ja'al kuburana rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburana hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadilah kubur kami satu taman daripada taman syurga, dan kamu jadikan satu lubang pun daripada lubang api neraka. Lubang api neraka ni bukan neraka lagi, lubang kecil baru. Disebut dalam hadis, jarak lubang tu luar dalam neraka itu daripada tepi ni nak pergi ke hujung sana selama 700 tahun burung terbang. Burung terbang 700 tahun. Daripada hujung ni nak pergi ke hujung sana 700 tahun burung terbang. Luahnya neraka Allah. Dalamnya neraka itu 70 tahun. Jika kamu lempar batu daripada atas ni 70 tahun baru sampai di dasar di bawah. Luahnya neraka Allah. Satu hari Nabi kita Muhammad SAW duduk bersama sahabat di Masjid Nabawi. Lalu dengar satu bunyian yang kuat, boom bunyi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa batu kuat sana? Rasulullah kata, itulah batu yang dilepas oleh malaikat 70 tahun dahulu, baru sampai hari ini di dasar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Allah dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya Allah munafik itu diberi hubah oleh Allah akhir neraka, bawah neraka, dasar neraka itu, walan tajid lahum nasira. Tidak ada seorang pun dapat tolong mereka itu. Neraka ni Allahu Rabbi disebut dalam suratul Kahfi. Bagaimanapun huni neraka duduk dalam api neraka, Allah Ta'ala sebut bila orang ahli neraka ni nak minum air, lalu dia minta dengan Allah, lalu minta dengan mereka. Hari ni dia minta, bukan awak mari selalu air, 1000 tahun akan datang bawa mari. Cuba bayang lagu mana duduk dalam api neraka. Disebut dalam suratul Kahfi. Disebut dalam suratul Kahfi, wa ma a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Malah dah aku mengajar sini orang alim bagus nak balik. Orang janda masya-Allah hafal Quran, masya-Allah. Orang yang hafal Quran mati jenazahnya tidak hancur dalam kubur insya-Allah. Hafal Quran walaupun satu surah, bukan 30 juzuk, satu surah tak boleh. Paling kurang talibul ilmi wa duha hingga suratul Fatihah ingat. Ni ada lagi talibul ilmi wa ti tak ingat. Alam tarakai tak ingat. Tu tak apalah, senang lam yakuni. Sudah. Lah yang kuning duk main musyriki alim tak habis gitu. Ada satu orang India masuk Islam. India masuk Islam. Dia jadi imam semaya. Terima tu baca surah kuliah. Kuliah kan dia tukar banyak. Terima ni baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum ma yaqulun. India belakang baru masuk Islam. Akhirnya kata mana?
lu tak jumpa cari ke? Dia ulang banyak kali. Nak rayaknya surah ni, jangan Quran ni susah. Benda yang paling payah nak apa ialah hafal Quran. Kalau kita ada maksiat, ilmu tak duduk dengan kita. Sebagaimana satu hari Imam Syafi'i kata, syakautu ila waqat su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yahdi al-asi. Jadi kita jaga maksiat itu tujuan untuk ilmu kita mudah baik. Jadi sebab Imam Ghazali kata neraka tu Allah buat ada 7 pintu. Maka sebab tu dah aku sebut dari kitab aku ni ada 7 anggota. Kenapa dia 7 anggota itu? Karena sesungguhnya setiap anggota itu akan masuk neraka dengan sebab kamu melakukan maksiat, kata Imam Ghazali. Baik. Wahia, apa itu 7 anggota? Ya Allah, ikra. وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. Ini 7 ni. Pertama iaitu mata, yang kedua 2 telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima kemaluan kamu, yang keenam tangan, yang ketujuh 2 kaki. Itu ada 7 anggota disebut oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali tak sebut muka, tak sebut hidung. Kenapa? Sebab ulama sebut bila sebut 2 mata 2 telinga, jadi hidung dengan muka tak payah sebut lah. Muka tu duduk situ dah. Muka mata dengan telinga duduk di muka dah. Buat apa lagi sebut telinga? Buat apa sebut satu-satu? Jadi ada nak sebut belakang, oh mak siap bulu kening, mak siap bulu mata, mampu begitu. Jadi sebut secara umum. 7 ni anggota besar. Orang lain masuk belakang dalam 7 tu. Macam orang ambil wuduk air semayang. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, di muka ni ada 20 jenis bulu. Disebut dalam kitab Nailul Rajab, syarah bagi Safinatul Najah. Dan disebut juga dalam kitab-kitab yang lain. Wajib membasuh semua 20 bulu yang ada di muka indal wuduk ketika ambil air semayang di sisi mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hak tak wajib basuhnya 2 saja. Bulu yang tak wajib basuh ketika ambil air semayang. Yang pertama, janggut jika lebat, tak wajib basuh secara sampai dalamnya. Yang kedua, ni dia panggil apa ni? Saibah. Orang Kelantan panggil jepeng. Orang yang ada segmen lebat ni, tak wajib dia nak basuh sampai dalam ni. Hanya sunat sekadar keluar gini saja. Tapi tika ambil air semayang, ingat, indal mani wajib, tika mani wajib, wajib kena basuh sampai zahir wa batin. Orang yang janggut lebat bila mani wajib dia kena buat gini. Air itu masuk dalam. Kalau tidak, la yasih maninya. Bila tak sah maninya, tidak sah dia nak semayang. Ingat. Begitu ke orang yang saiban lebat, wajib kena buat gini ketika mani wajib. Adapun ketika wuduk tak wajib, sunat saja. Wajibnya hanya lalu gini saja. Ya sah dah. Orang yang lebat. Makna lebat lah ke mana? Ulama sebut kalau kita tengok dekat tak nampak kulit jalan, itu makna lebat. Kalau nampak lagi, itu nipis lagi. Gitu. Habis. Jadi orang yang mani wajib kena beringat, kena itu semua. Kena itu semua. Orang perempuan lebih lagi, orang Malik dia duduk sikit. Orang lelaki pun duduk juga. Sekadar kita terang, sekadar kita buang air kecil besar, maka sekadar tu wajib basuh tubuh kita. Kalau tidak, la yasih mani wajib. Beringat, jangan mani wajib ikut dan gitu. Bila mani wajib tidak sah, maka tidak sah lah seorang itu nak buat ibadat lain. Baik, yalah, ikhra yang pertama anggota apa dia? Dia bagi 7. Sekarang ni pukul berapa? 9:30. Kita 10 minit lagi boleh? Yalah, ikhra. أما العين فإنما خلقت لك لتهتدي بها في الظلمات وتستعين بها في الحاجات وتنظر بها إلى عجائب ملكوت الأرض والسماوات وتعتبر بما فيها من الآيات. فاحفظها عن 3. Baik. Kata Imam Ghazali bermula mata itu, ini yang pertama dia bertujuh, dia nak urang satu-satu. Pertama mata dia sebut. Apa dia tujuan Tuhan buat mata, diciptakan mata itu supaya memberi petunjuk padamu di waktu gelap. Maknanya Tuhan buat kita mata ni kena syukur pada Allah lah. Bila ada mata waktu gelap pun boleh tengok, waktu malam pun boleh jalan. Contohnya, ulama kata macam kita ada kereta. Kereta kita ni walau besar mana pun, macam ni ke, kapal terbang ke, dia mesti ada lampu. Betul tak? Kalau tak ada lampu boleh tak jalan mana? Tak boleh. Mampu ke? Nak tepuh tiap api, tepuh lembu, tepuh kambing, esok orang nak terbang. Kambing mampu bangun kereta mana ni? Tak, janganlah. Jadi kereta tu tubuh.
Lampu tu mata yang Tuhan beri pada kamu, maka tujuan mata ni Tuhan beri nikmat. Bila mu ada mata boleh tengok waktu gelap. Kemudian kamu boleh mempergunakan pada saat diperlukan, andal hajah. Bila ada hajat, boleh guna perlu. Itu dia. Ajaklah ke mana? Contohnya, bila mata kita jelek dah, nampak molek orang mata dia buta, dia nak lalu ada lubang depan, kita pun boleh tolong bawa dia. Jadi hajat, tingkah hajat boleh ditunjuk orang dengan sebab mata kita jelek. Kalau kita buta juga, buruk jatuh ada lubang belakang. Ada satu cerita 3 orang buta. Dia pergi pegang gajah. 3 orang buta pegang gajah lain-lain. Orang pertama pegang gajah, pegang ekor. Dia kata kecilnya gajah, besar ni gajah. Dia pegang ekor gajah. Orang nombor 2, dia pegang belalang pula. Dia pegang belalang. Kecil ya, tak besar makna. Orang yang besar ni gajah, dia kata. Orang nombor 3 pegang tubuh. Dia kata besar gajah macam lili rumah, gitu kata. Jadi paluh 3 buta ni tak kenal. Ketiga-tiga tak nampak belakang. Nak ni pegang ekor, ni pegang belalang, ni pegang tubuh. Tak boleh nak ajak mana betul. Sebab apa? Sebab tak nak nampak. Maka sebab itulah bila orang yang ada mata, guna mata ni untuk melihat benda-benda yang ajar. Sebab kata Imam Ghazali, antaranya dengan mata engkau melihat semua keajaiban di langit dan di bumi. Dan agar kamu boleh, bisa tu makna boleh, bisa tu bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia. Bisa makna boleh mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaannya, kuasaan Allah. Bila ada mata dia tengok pati, Allah Ta'ala buat kamu. Alladzina yazkuru, dalam Quran sebut ketika bila kamu tidur waktu malam bangun melihat kekuasaan Allah. Dah Tuhan buat langit lagu mana? Tuhan buat bumi lagu mana? Tuhan buat orang ni tak serupa. 1000 orang tak serupa seorang. Walaupun kembar 2 orang tak sama. Mata dia lain. Mesti tak lain. Ibu jari kita ni juta orang tak sama orang dalam ibu jari. Ini kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, habis. Maka dari itu Allah ikra. Fahfazha an thalathatin. Baik, dalam Arab kata maka hendaklah kamu pelihara daripada 3. Dalam Melayu sebut 4 salah. 3, tulis 3. Dia tulis 4 dalam terjemahan Melayu, salah. Sebab dalam Arab 3. Dalam Arab ni dia tulis 3. Sebab apa dia 4 nanti anak terjemah sikit lagi. Baca dalam ayat. Allah ikra. An tanzura biha ila ghairi mahramin. Baik. Wa ila suratin qalilatin. Yang kedua dia ada kalimah wow di situ. Nampak tak wow? Tengok Arab tu. Ada wow tak? Ya Allah, ikra sekali lagi. An tanzura biha ila ghairi mahramin. Wa ila suratin malihatin bi syahwati nafsin. Dalam ni dia mari wow. Dalam tu wak mari au. Jawab dia bila guna wow, jadi sebut dia antara satu 3. Bapa? Sebab wow di sini wow arah atau bapa sebut pak sebab dia tak ada huruf wow, dia jadi au. Au ni makna litaghyir. Faham ni? Itu betul penting nak mengaji tu. Jadi 3 pun betul kalau guna kita ada wow. Kalau guna au kena 4. Tapi kalau nak guna 4 kena guna wow ni. Jadi jawabnya 2 betul, tapi syarat macam tadi anak sebut ni. Wow di situ anak atas, au di situ ditarik pilih. Maka dipilih dia suku lalu dia buat jadi 4 tu pasal jadi nombor 2. Gitu. Ya Allah ikra. الثاني أو تنظر بها إلى مسلم بعين الاحتقار. الثالث أو تطلع بها إلى عين مسلم. Baik, dia kata bermula kena pelihara matamu itu daripada 4 ataupun 3. Apa dia yang pertama? Melihat yang bukan mahramnya, yakni yang ajnabi, yang haram, yang sah nikah kita, haram kita lihat mereka. Adapun orang yang mahram kahwin dengan kita, tak haram kita tengok dia, tapi syarat jangan dengan nafsu. Kalau tengok dengan nafsu syahwat, walaupun kita haram juga. Faham? Kita tengok mak kita, comelnya mak aku. Dengan nafsu syahwat kita tengok mak kita, haram. Baik, aurat orang yang haram kahwin dengan kita mana? Baina rukbah ila surrah. Di antara lutut dan pusat. Aurat kita dengan mak kita. Jadi kalau mak kita tak pakai sarung kopek pun boleh kita tengok kopek mak kita. Ini asal hukumnya.
Setiap orang yang halal kahwin dengan kita boleh tengok atas daripada pusat, bawah berlutut. Boleh tengok mak kita, adik-beradik kita, pak saudara kita, mak saudara kita, adik-beradik susuan, pak dara susuan, mak dara susuan, mertua kita, menantu kita. Ini semua ni orang halal kahwin dengan kita. Orang ni boleh tengok daripada pusat ke atas, berlutut ke bawah. Boleh tengok. Tapi ada dia orang buka baju tonggek gini, mak kita tak pakai topek di rumah tengok gini. Ada tak? Tak ada. Apa tu? Menjaga. Oh, kalau tidak berat ha. Apa mak gini mak ni hari ni? Nah. Bapa ni ayuh gini mak hari ni. Jangan. Maka sebab itulah walaupun halal kita tengok aurat mak kita di sini, tapi moleknya pakailah. Adapun aurat suami dengan isteri halal daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Hanya farah je makruh tengok. Makruh, bukan halal, makruh. Kalau tengok boleh. Duduk molek sikit kena tengok boleh. Duk haram suami dengan isteri. Begitu ke aurat kita duduk seorang di rumah, nak telanjang tak haram. Duduk seorang tak ada aurat. Contoh kita naik bilik kita kunci, tertelanjang seorang, tak haram. Sebab tak ada orang tengok. Ada yang kunci 2 ekor. Ada haram. Nah, Allahu Rabbi. Tapi bila ada orang, ada boleh. Tapi makruh. Satu makruh. Yang kedua hadis nanti kata orang yang buka auratnya malaikat tak akan masuk dekat. Dalilnya isteri Nabi kita Sri Muhammad SAW satu hari, Siti Aisyah dan isteri lain. Satu hari malaikat Jibril datang ke wahyu. Tiba-tiba Siti Aisyah terbuka rambutnya sedikit, tak jadi nak datang wahyu. Lalu Rasulullah kata, ya Aisyah, dengan sebab kamu terbuka aurat kamu sikit ya, malaikat tak jadi nak wahyu kamu. Terbuka aurat. Padahal duduk dengan suami bapanya nak royak siapa gitu mona Islam suruh jaga auratnya. Baik. Satu, kita kena jangan lihat orang yang ajnabi, haram tak boleh. Adapun orang yang haram kahwin kita, boleh kita tengok dia. Kau macam nak sebut tadi. Yang kedua, melihat gambar yang bagus dengan syahwat. Tengok gambar comel haram. Dengan syahwat, kalau bukan dengan syahwat tak haram. Tengok tak syahwat, comelnya, tapi tak ada syahwat. Tapi jarang kalau gitu. Tengok gambar comel dalam Facebook lah. Ada telefon ke? Kalau dengan syahwat haram. Kalau dengan tidak syahwat tak haram. Tapi khilaf di antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Setengah kata walaupun tidak syahwat haram mutlaqan, tapi ijma'nya dengan syahwat haram, dengan tidak syahwat tak haram. Habis. Yang ketiga, melihat seorang muslim dengan pandangan meremehkan. Ni halal ni. Lagu mana? Kita tengok orang kita rasa kita ya baik, orang dia baik laku. Kita tengok orang dia ni tak jadi. Dia ni malah semaya. Dia ni malah dia gelah. Aku bisa omong dengan dia. Kita gitu tu haram dah di sisi Imam Ghazali. Imam Ghazali kata bila kamu tengok orang buat maksiat, kamu kena kata dia lebih baik daripada ni. Kita tengok orang zina depan kita, kena kata dia lebih baik. Baik kuan zina bodoh. Ni Imam Ghazali ni. Imam Ghazali kata mu tengok orang maksiat depan mu, kena kata lebih baik padamu. Di mana? Kenapa? Imam Ghazali kata mungkin hari ni dia maksiat sebab belum tentu Allah tak datang hidayah. Satu hari lagi Allah beri hidayah, dia masuk yang baik. Mudah-mudahan dia lebih baik pada kamu. Kamu orang dah baik hari ni, belum tentu kamu mati su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tengok kalah Imam Ghazali, Allahu Rabbi. Tidak ada orang lebih hebat pada Imam Ghazali. Sebab tu Imam Ghazali digelar Sultanul Qulub. Sultanul Qulub, agung, sultan bagi hati ni. Sebab tu Imam Ghazali dipanggil doktor bahagian penyakit batin. Ada pun kita sakit luar ni, kita jumpa doktor hospital ni. Dah, ambo sakit mata lagu mana dia beri ubat titik. Ambo sakit telinga kan gini. Tapi ambo sakit hati tak boleh jumpa doktor. Doktor kata tak boleh titik dalam hati, tak ada ubat. Jadi ubat hati kena ngaji kita Imam Ghazali. Habis. Jangan kita tengok orang pandangan remeh, jangan. Satu orang wali Allah, dia lalu ikut seekor anjing. Dia ni pakai jubah hebat, pakai serban besar, alim dia makruf. Dia terlintas dalam hati dia ketika dia lalu ikut seekor anjing. Dia kata kena, cemaknya anjing ni. Dia terlintas dalam hati dia. Tapi dia Allah Ta'ala beri ilham, anjing tu boleh cakap. Anjing tu kata, wahai imam, kamu terlintas dalam hati kamu bahawa aku ni lebih jejek padamu.
tengok bila orang bersetuh dengan aku, dia samuk hilanglah kotornya. Tapi kamu cerita dalam hati kamu itu satu penyakit air, satu penyakit ujung. Jikalau kamu dibasuh dengan 7 kali air laut pun tidak akan suci lagi. Anjing itu beritahu pada orang alim itu. Lalu Nabi orang alim itu dengan sebab belajar daripada seekor anjing. Nak jaga lagu mana hati kita nak tawaduk dengan Allah, lagu mana nak tawaduk dengan makhluk. Ni kita rasa kita pandai, aku alim, aku ustaz, orang sana semua ceritanya, orang peluk belakang aku hebat. Jangan ada perasaan gitu. Ada perasaan gitu ditakuti mati su'ul khatimah waliyadzubillah. Baik habis. Yang terakhir, serta melihat aib seorang muslim haram. Hatta mandi jenazah pun. Orang mandi jenazah ada aib. Contohnya ada dia panggil apa? Kurak orang luar. Kayak kalau ada penyakit di badan ketika mandi jenazah, haram orang mandi itu nak sebut di luar. Aib walaupun orang tu mati dah, apatah lagi orang hidup. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut tuba. Orang kalimah tuba, beruntunglah. Tuba liman syaghalahu aibahu an uyubin nas. Nabi kata beruntunglah orang yang sibuk cari aibnya dan tutup aib orang lain. Kita hari ni pagi hari lagi bangun duk cara orang, cari aib orang dah, dia tu malah dia gelak, dia tutup semayang. Aib kita sendiri kita tak nampak, terhijab dengan ini. Hak tu hak bahaya kata Imam Ghazali. Ya Allah, ikra. Wa amal udhuru fahfazha an tusghiya biha ila al-bid'ati aw al-ghibati aw al-fuhsh aw al-qawli fil batil aw dhikri masawi'in nas. Baik, yang kedua dia sebut sini tadi, habislah anggota yang 7 itu. Yang pertamanya mata, habislah. Imam Ghazali kata kena jaga mata ni daripada 3-4 perkara tadi. Dan mata ni memberi petunjuk pada waktu bila. Mata ni memberi kita boleh tengok kuasaan Allah. Yang kedua, mari ada pun telinga. Maka bila adalah ia telinga agar tidak mendengar benda bid'ah. Sudah. Imam Ghazali kata jangan awak dengar benda bid'ah. Lagu mana? Bid'ah ni ada 2. Bid'ah dalalah wa bid'atun hasanah. Bid'ah sesat, bid'ah hak baik. Bid'ah hak baik ada 5. Tulis sikit, tulis ayat. Iaitu pertama bid'ah wajib. Yang kedua bid'ah sunat. Yang ketiga bid'ah makruh. Yang keempat bid'ah haram. Yang kelima bid'ah harus. 5 ni duduk dalam bid'ah hasanah. Bid'ah dalalah orang sesat tak cerita. Biar dulu. Dah sebut bid'ah hasanah ada 5 tadi. Pertama bid'ah wajib. Contoh bid'ah wajib ke apa? Siapa dia boleh ayat contoh bid'ah wajib? Ayat cepat 945 ni. Janji dalam tu 9 suku. La ilaha lebih 9 jam. Baik. Pertama contoh bid'ah wajib ialah Al-Quranul Karim. Quran zaman Nabi nak tanya lagu ni ke bukan? Quran sekarang 30 juzuk, betul tak? Adakah zaman Nabi gini? Seputih gini? Tak. Siapa dia hibur tulis Quran ni? Bermula menulis Al-Quran di zaman Sayyidina Osman jadi khalifah. Jadi Sayyidina Osman tulis Al-Quran tu bid'ah ke tak? Bid'ah tak? Hibur Quran bid'ah. Haram ke dia? Masuk neraka ke Sayyidina Osman? Siapa dia berani kata Sayyidina Osman masuk neraka? Sebab tu orang suruh ngaji. Kalau tak ngaji tak faham. Ni antum mari ngaji mana ni? Alhamdulillah. Kalau tak mari, Masya Allah, kita doa supaya Allah Ta'ala mari pula satu hari nanti. Kalau tak si mari juga, dia mampu macam itu. Jadi bid'ah tulis Quran ni bid'ah wajib. Bapa bid'ah wajib? Ulama kata kalau Sayyidina Osman tak tulis Quran pada ketika itu, nescaya umat akhir zaman hari ni tak tahu Quran di mana. Maka wajib dia tulis. Maka namanya bid'ah wajib. Itu contoh. So, aku tak sini banyak orang nak pun cari lain. Nombor 2 bid'ah sunat. Contoh bid'ah sunat, orang ban 2 kali hari Jumaat. Ada tak zaman Nabi? Ban 2 kali? Azan 2 kali hari Jumaat ada zaman Nabi? Tak ada. Zaman Nabi hanya azan sekali. Zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah berapa kali azan? Sekali. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah berapa kali azan hari Jumaat? Sekali juga. Tetapi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah, dia buat azan hari Jumaat 2 kali. Mungkin tak tahu cara, bacalah kitab sirah.
Zaman Sayyidina Osman jadi khalifah, lama mana dia jadi khalifah? 12 tahun. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun 3 bulan. Sayyidina Umar jadi khalifah 10 tahun 6 bulan. Sayyidina Osman jadi khalifah 12 tahun. Sayyidina Ali jadi khalifah 4 tahun 9 bulan. Jadi tak silap sebut. Semua campur 23 tahun semua. Baik. Itu 27 tahun semua. Kemudian disambung pula oleh anak Sayyidina Ali 6 bulan. Semua sekali 30 tahun. Nabi kata al-khilafatu ba'di 30 sana. Khalifah yang nanti lepas pada aku 30 tahun. Tengok mukjizat Nabi, benda nanti khalifah dia dah tahu dah. Jadi zaman Sayyidina Osman jadi khalifah 12 tahun, dia buat azan hari Jumaat 2 kali. Sebab apa? Sebab Imam Sayyidina Osman kata, kali azan yang pertama orang tak mari lagi masjid. Duduk sibuk lagi menego, duduk sibuk orang ni duduk jalan. Kalau zaman dia tengok orang ni duduk buat roti, orang ni duduk nembah, orang ni duduk sebelah kambing lagi, duduk sibuk dengan gitu ya. Jadi aku nak tarik orang dengan azan ni lambat tak mari. Jadi aku terpaksa buat azan lagi, sekali lagi suruh orang, barulah orang ramai-ramai mari. Jadi daripada situlah mula azan hari Jumaat 2 kali. Sebelum tu tak ada. Maka bid'ah tu namanya bid'ah sunnah. Apa? Sebab azan itu tidak haram. Panggil orang menyeru pada Allah. Sunnah apa jadi haramnya? Itu contoh bid'ah sunnah. Yang ketiga, bid'ah makruh. Oh, bid'ah makruh banyak. Bid'ah makruh ni bid'ah bid'ah makruh banyak. Mu makan pudu bid'ah. Nabi makan dia pudu. Mu makan ikan 3 rasa, Nabi makan. Makan 3 ikan 3 rasa, nah, di kedai tomia lagi, Nabi makan tak tomia? Tak, mu makan nasi paprik dah. Tak, mu makan apa lagi? Sate, Nabi makan tak makan. Itu contoh bid'ah makruh. Banyaklah, setiap benda makruh tu bid'ah makruh. Yang keempat, bid'ah haram. Bid'ah haram ni tiap-tiap benda mereka dalam agama. Dan tidak ada sanad daripada Rasulullah hadis ke, atau tidak ada buat oleh para sahabat, dan tidak dibuat oleh para tabi'in. Haram. Contohnya nak rekod Islam yang baru lah ni. Islam liberal lah, Islam hadari lah kalau dulu Malaysia. Jadi tak ada. Jadi nak tambah tu awak molek dia daripada hujung Quran hadis tu, jadi haram berlaku. Tak kira lah apa pun. Semaya Zuhur 4 yang kena buat 3 bid'ah tu, bid'ah haram. Nak ubah ketetapan Allah, jadi haram. Yang kelima, bid'ah harus. Harus ni banyak dah. Oh, bid'ah harus banyak. Mu nak kecim diri lah apa? Kecim diri tu bid'ah. Tapi makruh kecim diri. Jadi setiap benda hok harus buat. Nak makan 3 pinggir, nak bid'ah makan 3 pinggir banyak. Jadi bid'ah tu harus nak makan 3 pinggir. Nak makan ikan siakak 3 rasa, nak makan tom yum, harus. Bid'ah harus tak? Gitu. Masuk dalam benda harus ni banyaklah. Mu nak beli kereta majdi, harus. Bid'ah. Nabi tak naik majdi, Nabi naik unta. Jadi goyak kau orang hokai hamil di sana tu, kalau dia tak faham molek, dia duk main bid'ah, tanya dia, mu makan nasi ke tak? Dia kata, kau makan nasi? Nabi makan ke tak nasi? Gitu. Ni orang akak makan dia seperuh, mu tak sedap. Tak, nak agak nak makan di pinggir. Nabi nak makan di pinggir. Tak, sepatut ayat lah, kena buat di pinggir, Nabi nak makan. Padahal makan di pinggir tu, namanya bid'ah haram. Boleh makan di pinggir. Nak makan dalam daun pisang, boleh. Tak ada masalah. Habis. Contoh bid'ah. Jangan dengar benda bid'ah di sini, bid'ah haram kata Imam Ghazali. Kamana awal ghibah, jangan dengar orang lupa. Sebab apa Pak mari hadis? Hadis ni depan sikit lagi, tak apalah, biar dulu. Kamana dia mentinggal baca semula, ada pun tengok. Wa amal udhunu fahfazha an tusghiya biha ila al-bid'ati aw al-ghibah. Satu, jangan dengar benda bid'ah. Yang kedua, wal ghibah, jangan dengar. Yang ketiga, al-fuhshi. Awil fuhshi. Jangan dengar perkataan yang keji, perkataan yang tak baik. Yang keempat, awil khawdi fil batil. Ini awil khawdi fil batil. Jangan dengar benda yang membawa kamu kepada kebatilan, membawa kepada benda yang salah. Maknanya benda syubhat pun tak boleh dah. Benda taraddu. Dia ni mari cerita ni betul ke sahih ni. Lagu tu pun dilarang dah oleh Imam Ghazali. Jangan dengar. Itu dia. Kemudian jangan dengar benda jelikkan orang. Mana duduk kata orang duduk. Kita itu pengen dengar kata gapo dia dengar orang hadas betul. Kemudian Allah ikram. Fa inna khuliqat lana litasma'a biha kalam Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Sekat dulu kita sambung bismillah hari bulan pula. Tak boleh ngaji banyak-banyak bid'ah. Ngaji sikit
sikit beramah nak ada-ada. Kalau ngaji banyak dah amal tak boleh haji juga. InsyaAllah mudah-mudahan kita beri Allah Ta'ala apa yang kita telah dengar ngaji tu ambil dapat amal insyaAllah. Amin.